Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Luqman Hakim bin Wan Muhammad Hilmi akan mereview satu aplikasi topografi iaitu Relief Maps. Relief Maps ini boleh di-download di Play Store ataupun menggunakan webnya iaitu reliefmap.io. Di sini saya sudah download app ini di dalam phone saya. Dan mari kita mereview bersama-sama. Di sini saya sudah memasuki aplikasinya dan saya menggunakan Gunung Kinabalu sebagai saya punya reference untuk menggunakan apps ini. Di sini saya akan menggunakan salah satu ciri aplikasi ini dan ia adalah POI. POI bermaksud Point of Information. Di sini saya akan mengaktifkan water point, viewpoint, peak dan waterfall. Mari kita lihat ciri ini apa kesannya. Di sini apa yang mereka buat adalah di sini peak ini ataupun puncak akan menunjukkan puncak-puncak yang berada di kota di Gunung Kinabalu ini. Di sini juga ada terlihat viewpoint. Viewpoint ni apa function dia? Function nya adalah menunjukkan tempat-tempat yang menarik. Seperti di sini ada Orang Utang viewpoint dan Q-Gap view. Dan di sini juga ada waterfall. Saya buka tadi waterfall. Dan ada juga Kampung Namulat viewpoint ya. Pertanyaannya adalah, boleh ke aplikasi yang fungsi utamanya adalah untuk panduan untuk pendaki digunakan untuk architecture? Jawapannya boleh, kerana map yang mereka gunakan adalah map peta relief. Map peta relief. Peta relief ni apa? Peta relief ni seperti yang korang lihat, dia menunjukkan perbezaan ketinggian tanah untuk menunjukkan kecuraman dan topografi. Kawasan yang lebih tinggi kelihatan lebih terang dan terangkat, manakala kawasan yang lebih rendah lebih gelap atau berleku. Sekian daripada saya untuk mereview app ni. Sekian, terima kasih.